Makan lemah dengan minah roti atau daripada batu delima ke batu buruk yang kotor? Jadilah jahat selagi boleh, Chloe. Biar saya bagi tahu satu rahsia. Awak ingat lagi Laila yang sakiti orang dengan menipu? Nampak dia dalam kelas ni? Tak ada. Sebab saya dah pun hentikan kejahatan dia. Dan nasib awak pun akan sama. Oh, saya memang tak sabar nak tunggu Du Peng Cheng. Biar dia fikir dia yang terbaik. Kita belum selesai dengan dia. Tak, Kim. San Kulat dari Revolusi Perancis tak dipanggil begitu sebab mereka pakai pakaian renang. Tapi sebenarnya sebab tak macam bangsawan kaya, mereka cuma pakai seluar kanvas biasa. Bla bla bla. Tak ada siapa kisah. Tak ada siapa kisah. Tak ada siapa kisah. Loh, janganlah. Kami nak dengar cikgu ajar. Kami kisah. Mestilah awak rasa yang ia menarik. Nanti awak semua kena cari kerja. Tapi saya tak perlu. Itulah perbezaan antara Sans-Culottes dan bangsawan. Betul tak, Cik Bustier? Chloe, dahlah tu. Tutup muzik tu. Kalau tak, saya hantar kamu ke pejabat pengetua. Saya tak rasa macam tu. Sebenarnya, saya rasa cikgu yang akan pergi ke sana. Cik Mendeleev, peraturan sekolah yang baru benarkan muzik dalam kelas. Betul tak? Awak pasti ke? Jadi cikgu nak saya tanya ayah saya, Datuk Bandar Paris, supaya dia boleh sahkan untuk cikgu. Cik Bustier, jumpa saya dalam pejabat. Selamat jalan. Chloe, awak dah hilang akal ke? Cik Bustier tengah mengandung. Jangan buat dia tertekan. Kami takkan biar awak layan dia macam ni. Macam mana awak nak hentikan saya, ha? Buat saya lemas dalam tangisan awak. Permintaan Chloe arahan Dewan Bandaraya Paris. Ini arahan Datuk Bandar. Dia pegawai atasan. Nak tak nak, saya kena juga ikut. Apa awak cakap kat Milen, ha? Ivan, memang ini yang dia nak. Sekarang. Au, Marinette, tampar saya. Apa? Mana ada? Saya tengah hentikan Ivan dari... Chloe menipu. Chloe menipu. Dia penipu. Tengoklah, mereka pura-pura tak ganas tapi mereka serang gadis yang tak berdaya. Cik Mendeleev. Tak masuk akal lah. Mana boleh buang marinette sehari sebelum sekolah nak habis? Tanpa sebarang penyiasatan atau bukti? Tengok, macam ni pun nak bukti. Chloe, ingat tak hadiah yang kamu bagi masa hari lahir saya? Bagi saya itu bukti yang kamu ni seorang budak remaja yang tak mengenal cinta dan cuma hanya mencari perhatian. Dan kami semua dah cuba bantu kamu. Jadi tolonglah apa pun yang kamu nak. Semua ni berbaloi ke dengan masalah yang kamu timbulkan? Dengar tak semua tu? Guru kelas gunakan perasaan pelajar untuk memeras ugut pelajar dia. Ini memang salah. Memang betul-betul salah. Ayah saya, Datuk Bandar, takkan bertolak ansur dengan hal macam ni. Dia minta supaya Cik Bustier dipecat dengan segera. Olga, jangan macam ni. Saya minta maaf tapi Datuk Bandar tu pihak atasan. Nak tak nak saya kena ikut juga.